Keupayaan untuk mereka bentuk sesuatu di skrin komputer dan kemudian menghasilkannya dalam hanya beberapa jam telah menjadi sangat mudah. Terima kasih kepada pencetakan 3 dimensi. Dan ia membolehkan saya membuat banyak projek, daripada basikal elektrik hingga enjin yang beroperasi menggunakan udara termampat. Tetapi selama 2 tahun yang lalu, saya telah bekerja pada satu peralatan baru untuk bengkel saya, iaitu mesin pengilangan CNC buatan sendiri. Video ini ditaja oleh JLC CNC. Akan saya ceritakan lebih lanjut tentang mereka nanti. Pencetakan 3 dimensi dikenali sebagai pembuatan tambahan, di mana satu bahagian dibina dengan menambah bahan. Ini boleh dilakukan dengan mengeraskan resin cecair, seperti dengan Formlabs Form 4L yang boleh menghasilkan bahagian yang sangat tepat dan besar. Atau ia boleh dilakukan dengan mencairkan filamen plastik melalui muncung, seperti dengan perusa Corwan. Dan kedua-dua mesin memerlukan rangka yang kukuh untuk memastikan ketepatan bahagian yang dicetak. Tetapi mesin penghilangan CNC juga perlu melakukan perkara yang sama, sambil menolak mata pemotong berkelajuan tinggi melalui blok logam. To achieve this rigidity, the frame is built from large aluminium extrusion. Untuk mencapai kekukuhan ini, rangka dibina daripada ekstrusi aluminium yang besar yang mudah dipasang bersama dengan bolt dan mempunyai tahap pelarasan untuk melaraskan semuanya kemudian. Namun, apabila saya mengetuk rangka dengan tukul, ia berbunyi seperti loceng. Jadi, sekiranya ia diketuk dengan tukul lagi, saya memutuskan untuk membuka semula rangka dan mengisinya dengan pasir serta resin epoksi yang sering dipanggil sebagai granit epoksi yang diharapkan dapat meredamkan beberapa getaran. Sama ada ini akan menjejaskan kualiti pemotongan, saya tidak akan pernah tahu. Tetapi ia memang menjadikan semuanya jauh lebih berat. Ia memang jauh lebih berat. Dan rangka ini membentuk titik-titik pemasangan yang akan dilalui oleh ketiga-tiga paksi. Dan penting untuk setiap paksi hanya bergerak dalam arah yang ditetapkan, iaitu tugas rel linear besar ini. Dan untuk menggerakkan setiap paksi, skru berbola besar ini digunakan untuk memindahkan gerakan putaran motor elektrik kepada gerakan linear. Four-stepper motor, which has Walau bagaimanapun, motor sebenar yang dipilih ialah motor stepper NEMA 34 yang mempunyai kawalan jauh lebih baik berbanding dengan gerudi tangan. Dan setiap paksi akan mempunyai motornya sendiri untuk menggerakkan mata pemotong dalam ketiga-tiga dimensi. Motor keempat pada mesin ini ialah gelendong, yang merupakan jenis motor yang sangat berbeza kerana ia direka untuk memutar mata pemotong tajam sehingga 24,000 RPM dengan kuasa keluaran 22 kW. Dan wire-wire untuk motor-motor ini boleh melalui rantai serik kabel yang terletak di sepanjang belakang gantri dengan kemas. Bercakap tentang gantri, reka bentuk mesin CNC ini dikenali sebagai reka bentuk gantri tetap, yang bermaksud ia memerlukan plat kerja yang bergerak ke depan dan ke belakang sepanjang paksi Y. Ini sangat serupa dengan beberapa pencetak 3 dimensi seperti Prusa Mark IV. Walaupun pilihan reka bentuk saya tidak diilhamkan secara langsung oleh reka bentuk ini. Banyak rute CNC bersaiz besar mempunyai reka bentuk gantri bergerak yang sangat bagus untuk memotong kepingan bahan yang besar. Tetapi reka bentuk ini boleh kurang ketegaran kerana gantri perlu bergerak. Manakala mesin kisar yang lebih tepat yang sering digunakan untuk logam akan mempunyai isi padu pemotongan yang jauh lebih kecil yang bergerak dalam kedua-dua arah X dan Y, manakala gelendong dipasang pada tiang yang kukuh yang hanya bergerak ke atas dan ke bawah. Jadi, mesin saya berada di tengah-tengah antara kedua-duanya, di mana paksi X bergerak di sepanjang gantri besar dan kukuh yang dipasang pada asas rangka dan juga membawa paksi Z, membolehkan platform binaan menjadi agak besar kerana ia boleh melepasi di bawah gantri. Ini diharapkan mampu memotong bahagian kecil dan tepat untuk projek saya sambil juga boleh memotong kepingan sehingga 500 mm pada kedua-dua paksi X dan Y. Tetapi untuk mengawal semua paksi ini, kita memerlukan papan kawalan. Yang saya pilih ialah papan duet 36HC kerana ia disyorkan oleh rakan YouTuber dan pembina CNC Ivan Miranda. Papan ini mempunyai beberapa ciri menarik seperti pemacu motor arus tinggi yang membolehkan motor disambungkan terus ke pin-pin ini dan satu port Ethernet untuk sambungan ke internet. Jadi, ia boleh dikawal oleh mana-mana peranti yang mempunyai pelayar internet. Sempurna. Dan setelah semua elektronik dipasang, saya membina rangka di sekeliling mesin itu menggunakan beberapa lagi ekstrusi yang akan memegang kepingan aluminium nipis untuk membentuk sebuah penutup. Kerana saya tidak mahu bengkel saya dipenuhi dengan serpihan logam. Dan dengan penambahan beberapa lampu LED, mesin ini mula kelihatan agak profesional. Saya kemudian menambah pintu polikarbonat lut sinar di bahagian depan
dan satu pendakap sisi untuk monitor skrin sentuh murah yang akan digunakan untuk mengendalikan mesin ini. Dan akhirnya, saya sambungkan wire pada gelindung yang mana jika anda pernah membina mesin CNC, jangan biarkan nut collet longgar pada gelindung. The complete build of this machine is documented in Terutamanya jika ia berpusing ke arah yang salah. Pembinaan lengkap mesin ini didokumentasikan dengan lebih terperinci di saluran kedua saya, di mana saya juga mengulas potongan ujian awal. Potongan yang termasuk menukar platform binaan aluminium yang besar itu menjadi plat lekapan dengan menggerudi dan mengetap 178 lubang. Itu memudahkan untuk mengepit bahagian-bahagian serta memasang ragu mesin kisar. Seluruh mesin ini menelan kos $3,955 atau sedikit lebih $5,000 dan mengambil masa yang jauh lebih lama untuk dibina daripada yang saya jangkakan pada mulanya. Dan kos ini merangkumi segala-galanya, daripada komponen penting seperti rangka dan rel linear hingga komponen tambahan seperti skrin sentuh, monitor dan jog wheel genggam. Itu membolehkan saya menggerakkan setiap paksi dalam kenaikan sekecil titik sifar 1 mm. Namun, jika anda telah melanggan saluran saya untuk beberapa ketika, anda akan tahu saya sudah pun mempunyai mesin penghala CNC yang saya beli kira-kira 7 tahun lalu dengan bajet yang sangat rendah. Dan daripada seorang lelaki yang nampaknya fobia dengan pengunci benang. Jadi, ia bukanlah mesin yang paling tepat atau boleh dipercayai. Namun, ia membolehkan saya membuat beberapa plat aluminium besar yang digunakan untuk membina mesin baru ini. Tetapi jika anda tidak mempunyai CNC dan perlu membuat beberapa bahagian, saya sangat mengesyorkan penaja video ini JLC CNC yang menawarkan perkhidmatan CNC yang pantas dan berpatutan. Dan jangan risau, anda tidak perlu membuat lukisan kejuruteraan yang profesional. Mudah sahaja. Muat naik model 3 dimensi anda ke laman web mereka, kemudian pilih daripada pilihan yang mereka tawarkan, seperti bahan, permukaan, kemasan atau sebarang lubang berulir dan dapatkan sebut harga segera. Selain itu, masa siap mereka hanya 3 hingga 5 hari bekerja. Plat besar ini tiba di depan pintu saya hanya seminggu setengah selepas membuat pesanan. Dan saya sangat kagum dengan kualitinya, terutamanya apabila dibandingkan dengan plat yang saya buat sendiri. Dan plat baru ini sangat sesuai dengan reka bentuk saya dan memberikan sokongan yang kukuh antara gantri dan paksi Y pada mesin saya. Sejujurnya, saya harap saya telah membuat pesanan dari JLC CNC lebih awal kerana perkhidmatan mereka memang cemerlang. Dan walaupun saya kini mempunyai CNC sendiri, saya pasti akan membuat pesanan dari mereka lagi. Kerana mereka menawarkan perkhidmatan seperti pemesinan 5 paksi dan bahan lain seperti keluli tahan karat. Jadi, jika anda mahukan bahagian buatan khas yang cepat disiapkan dan berpatutan, jangan lepaskan tawaran istimewa mereka, iaitu potongan $70 untuk pesanan pertama anda dengan pergi ke pautan di bahagian deskripsi di bawah. Jadi, 2,5 tahun selepas saya mula-mula mereka mesin ini, akhirnya ia siap sepenuhnya. Jadi, mari kita buat enjin. Ini adalah blok aluminium yang sedikit lebih besar daripada bahagian yang kita perlukan dan kita perlu memprogramkan mesin tersebut dengan satu set arahan yang dikenali sebagai G-code. G-code pada asasnya hanyalah senarai koordinat yang mesin perlu gerakkan. Jadi ia boleh memberi arahan seperti bergerak ke Y5 iaitu 5 mm ke hadapan. Kemudian bergerak ke X10 jadi 10 mm ke kanan. Kemudian Y0 dan kemudian X0. Dan sekarang mesin itu telah memotong 1/4 tepat. Tetapi ada satu perkara. Kerana semua arahan ini adalah relatif kepada titik sifar yang sering dirujuk sebagai offset kerja. Sekarang, untuk memotong segi 4 tepat ini, offset kerja tidak begitu penting. Namun begitu, mungkin lebih baik untuk mengalihkannya ke sudut kiri bawah supaya tidak membazirkan seluruh helaian bahan. Tetapi jika kita ingin memotong sesuatu yang lebih besar, yang hampir sama saiz dengan helaian itu, adalah sangat penting untuk memastikan kedudukan ditetapkan dengan betul. Untuk melakukan ini, kita boleh gerakkan alat pemotong secara manual sehingga ia hanya menyentuh blok bahan tersebut. Dan kemudian, selepas mengambil kira jejari alat tersebut, offset kerja boleh dinolkan pada paksi itu. Tetapi ini boleh mengambil masa beberapa minit untuk dilakukan dengan tepat pada ketiga-tiga paksi. Dan alternatif kepada kaedah ini ialah menggunakan probe sentuh. Terdapat probe sentuh yang boleh didapati secara komersial seperti ini, yang dipasang pada gelendong dan disambungkan ke pin input pada papan kawalan. Tetapi, saya tidak suka perlu menanggalkan mata pemotong setiap kali sesuatu bahagian perlu diperiksa dengan probe. Jadi, saya telah membuat beberapa prototipe dan menghasilkan reka bentuk saya sendiri. Bahagian ini di sini ialah pendakap pemasangan untuk probe dan memerlukan 2 permukaan bersudut 45 darjah di mana probe akan diletakkan supaya ia sentiasa berada pada kedudukan yang sama.
Dan pendakap ini dipasang pada mesin dengan beberapa spacer bercetak 3D untuk mengasingkannya secara elektrik daripada rangka. Kemudian, probe itu sendiri hanyalah satu lagi blok aluminium dengan jarum probe kecil yang saya ambil daripada probe komersial dan ini dipasang pada pendakap dengan magnet kecil. Tetapi, untuk membolehkan probe ini berkomunikasi dengan papan kawalan, saya telah mengepitkan satu wayar pada bahagian belakang pendakap dan menyambungkannya ke pin isyarat. Kemudian saya sambungkan wayar bumi ke pelat binaan. Dan harapnya, apabila probe menyentuh sesuatu bahagian, ia akan melengkapkan litar dan papan kawalan akan menyimpan kedudukan tersebut. Kemudian, saya boleh mengukur dan memprogramkan jarak offset dari probe ke spindle dan selepas itu, ia akan menyimpan kedudukan offset benda kerja dengan tepat. Saya juga telah program beberapa urutan pengukuran dengan probe yang berbeza, seperti dapat menguji keempat-empat sisi sesuatu bahagian untuk mencari pusatnya. Dan ia berfungsi dengan sangat baik. Walaupun begitu mudah, penggunaan probe pada bahan yang tidak mengalirkan elektrik mungkin akan menyebabkan beberapa masalah. Jadi, mari kita akhirnya buat sebuah kotak engkol. Saya masih banyak perlu belajar dalam bidang pemesinan. Jadi, parameter yang digunakan kadang-kadang membuat mesin berbunyi agak kasar. Tetapi secara keseluruhan, saya berpuas hati dengan kualiti bahagian yang boleh dihasilkan oleh mesin ini. Down to a nice cylindrical shape, as well as boring out the center where the output Permukaan atas bahagian ini akan menjadi bahagian belakang kotak engkol. Jadi ia perlu dibor untuk memberi ruang kepada aci engkol dan galas. Dan saya telah menggerudi beberapa lubang pemasangan di bahagian belakang untuk menguji enjin nanti. Yang boleh dibuat benang menggunakan mata pemotong yang dipanggil mata kisar benang. Ia mempunyai gigi pemotong bersudut seperti ini untuk memotong benang yang sempurna. Ini menjimatkan banyak masa dan tenaga berbanding mengetap lubang secara manual. Dan kemudian, bahagian proses pemesinan ini boleh disiapkan dengan alat chamfer untuk menambah sudut 45 darjah pada semua penjuru. Setelah siap, bahagian tersebut perlu diterbalikkan untuk memproses bahagian atas kotak engkol yang memerlukan pengukuran semula kerana kedudukan bahagian-bahagian tersebut kini telah berubah. Dan adalah penting untuk kita menetapkan offset kerja dengan betul kerana lubang baru ini akan menjadi lokasi silinder. Untuk memasang silinder, saya telah memilih untuk menggunakan lubang berulir, khususnya ulir M16 dengan pik 1 mm, yang sangat memuaskan untuk dipotong menggunakan mata kisar ulir. Dan sebab untuk benang ini akan menjadi jelas nanti. Jadi selepas satu lagi potongan chamfer cepat untuk membuang ber di tepi, kotak engkol boleh diterbalikkan sekali lagi untuk memproses bahagian hadapan, yang memerlukan pengukuran, pemotongan permukaan dan banyak bahan perlu dibuang untuk membentuknya menjadi bentuk silinder yang cantik. Serta membesarkan lubang di bahagian tengah di mana aci keluaran akan melaluinya. because I want a project to test out my new CNC mill, but I also believe that increasing the operating pressure of these Jadi, bahagian pertama enjin kini sudah siap, yang mengambil masa kira-kira 1 jam untuk diproses. Dan semasa saya membuatnya, saya juga mencetak bahagian yang sama menggunakan resin pada Formlabs Form 4 dengan masa cetakan dan penyiapan kira-kira 2 jam. Selain itu, saya juga mencetak satu versi pada prusa Korwan menggunakan plastik PLA yang hanya mengambil masa 22 minit. Namun, perbandingan ini sebenarnya tidak begitu adil kerana masa persediaan untuk bahagian aluminium adalah kira-kira 2 hingga 3 jam. Ini kerana tidak seperti pencetak 3 dimensi di mana saya boleh terus import model 3 dimensi, ubah beberapa parameter dan klik cetak. CNC memerlukan setiap potongan diprogramkan terlebih dahulu, termasuk kedalaman potongan, kelajuan pergerakan alat atau bahkan alat mana yang perlu digunakan. Dan jika anda tersilap, memang sangat mudah untuk merosakkan sesuatu. Jadi walaupun bahagian aluminium nampak menarik dan akan menjadi yang terkuat untuk bahagian seperti kotak engkol ini, ia sebenarnya tidak semestinya memerlukan kekuatan aluminium. Ia sebenarnya akan jadi jauh lebih mudah dan murah untuk dicetak 3D. Jadi, kenapa saya sekarang memutuskan untuk membuat enjin udara daripada aluminium sedangkan enjin plastik yang saya bina sebelum ini berfungsi dengan baik? Sebahagiannya kerana saya mahu satu projek untuk menguji mesin CNC baharu saya. Tapi saya juga percaya bahawa meningkatkan tekanan operasi enjin-enjin ini boleh membantu dari segi kecekapan dan kuasa yang dihasilkan. Khususnya untuk menjalankan enjin-enjin ini menggunakan karbon dioksida cecair yang pada suhu bilik adalah kira-kira 900 PSI. Namun, tidak seperti udara termampat biasa pada 100 PSI yang tekanannya akan berkurang secara beransur-ansur apabila enjin beroperasi. Karbon dioksida cecair sepatutnya dapat mengekalkan 900 PSI sehingga semua cecair itu telah mendidih habis, bertindak hampir seperti sumber gas yang mengawal sendiri.
Sekarang, enjin khusus ini diharapkan dapat beroperasi hanya menggunakan udara biasa pada 100 PSI. Saya masih belajar kaedah terbaik untuk membuat bahagian-bahagian tertentu. Dan ada banyak perkara yang perlu saya selesaikan sebelum membuat enjin CO2, terutamanya berkaitan dengan omboh dan silinder. Kerana, walaupun mesin CNC sangat bagus untuk memotong garisan lurus, disebabkan oleh sistem pergerakan linear, ia agak sukar apabila memotong gulatan. Ini sebahagiannya disebabkan oleh had ketepatan motor pemacu, tetapi juga disebabkan oleh sistem kod G berasaskan koordinat yang mesti diikuti oleh mesin tersebut. Seperti yang disebutkan tadi, untuk memotong segi 4 sama, kita perlukan 4 baris koordinat. Jadi, untuk memotong segi 8, kita perlukan 8 baris. Dan jika kita terus menambah bilangan koordinat, kita akan semakin hampir kepada bentuk bulatan. Namun, walaupun dengan 150 baris kod, iaitu apa yang dihasilkan oleh perisian CNC, ia masih jauh daripada menjadi bulatan yang sempurna. Secara idealnya, ini boleh dimesin menggunakan pelarik yang menghasilkan bahagian bulat sempurna dengan memutarkannya dan menggunakan mata pemotong yang statik. Tetapi bagaimana pula jika kita lakukan sebaliknya dengan memutarkan mata pemotong mengelilingi bahagian yang statik? Untuk melakukan ini, kita perlu membuat alat khas yang menganjak mata pemotong sejauh jejari omboh. Jadi, alat ini mempunyai lubang di tengah yang lebih besar daripada diameter omboh. Dan sebahagian bahan mesti dibuang dari sisi untuk memasang mata pemotong. Walau bagaimanapun, alat ini akhirnya akan dipasang pada gelendong dan diputar sehingga kira-kira 10,000 RPM. Jadi ia perlu diseimbangkan dengan baik, yang mana tidak dibantu jika sejumlah besar bahan dibuang dari satu sisi. Untuk mengatasi perkara ini, reka bentuknya kelihatan sangat tidak semula jadi. Kerana kekurangan bahan di sebelah ini, diimbangi dengan membuang bahan dari sebelah yang satu lagi. Dan saya mereka bentuk ini menggunakan alat pusat jisim dalam perisian CAD saya, jadi mari kita harap ia benar-benar seimbang dalam keadaan sebenar. Kemudian, ia diterbalikkan ke sisinya untuk memproses satu slot segitiga kecil. Kerana saya merancang untuk menggunakan salah satu mata pemotong sisipan ini yang akan dipasang dengan satu bolt kecil. Jadi, satu lubang perlu ditebuk dan ditap. Namun saya tidak mempunyai end mill benang yang cukup kecil untuk benang ini. Jadi saya mengetapnya secara manual. Dan secara literal, 3 pusingan selepas saya bodohnya berhenti merakam, saya telah mematahkan tab itu. Tab ini memang betul-betul tersekat dan ia terlalu kecil untuk dikeluarkan dari bahagian itu tanpa merosakkannya. Jadi, saya terpaksa membuat satu bahagian baru sepenuhnya. Dan kali ini saya memilih untuk mengetap dari sebelah yang satu lagi, yang ternyata jauh lebih baik. Kemudian, bahagian itu boleh diterbalikkan sekali lagi untuk membuang semua bahan stok yang masih tinggal. Dan satu lubang boleh ditebuk di tengah yang perlu diketap dengan benang M10. Jadi, saya boleh gunakan bolt bahu berdiameter 12 mm sebagai ACI utama. Jadi, dengan mata pemotong kecil dipasang, alat baru ini boleh dimasukkan ke dalam gelendong untuk melihat sama ada kita boleh menghasilkan omboh yang benar-benar bulat. System's 3D printed tool that applies an internal pressure to the cylinder should be able to polish the cylinder smooth. Now this engine is about as basic as an engine can get and relies completely on my assumption that the piston seal will make it. Bukan sahaja alat itu seimbang dengan baik, malah kualiti akhir pada omboh kelihatan jauh lebih baik. Oleh kerana alat itu mengendalikan pemotongan bulat, CNC hanya perlu bergerak secara menegak. Sekarang kita hanya perlu lakukan perkara yang sama untuk silinder, yang mana nasib baik ada alat untuknya. Ini adalah alat penggering dan ia berfungsi sama seperti alat DIY saya, tetapi untuk diameter dalaman. Dan tidak seperti alat saya, diameternya boleh dilaraskan dengan memutar dial ini. Jadi untuk membuat silinder, kita boleh potong lubang yang lebih kecil dengan end mill biasa dan kemudian gunakan alat penggirik untuk meluaskannya ke diameter yang betul. Ini memang memerlukan beberapa potongan untuk mendapatkan lubang silinder yang betul-betul tepat. Kerana saya mahu omboh dan silinder itu hampir kedap udara sepenuhnya, supaya tidak perlu menggunakan gelang omboh. Dan ia memang hampir sempurna. Namun, ada sedikit masalah dengan proses pemesinan ini. Kerana ia meninggalkan garisan mendatar pada silinder dan omboh yang boleh menyebabkan geseran antara dua permukaan yang saling meluncur itu. Untuk membaikinya, saya membeli sejenis pes pelalas. Dan apabila digabungkan dengan alat cetakan 3 dimensi khas yang memberikan tekanan dalaman kepada silinder, ia sepatutnya dapat menggilap permukaan silinder menjadi licin. Sekarang enjin ini adalah antara yang paling asas dan bergantung sepenuhnya pada andaian saya bahawa pengedap omboh akan membuatkannya berfungsi. Ini kerana injap masuk udara akan menjadi injap bola yang ringkas yang dibuka oleh pin kecil yang dibentuk pada bahagian atas omboh.
Tetapi adalah penting supaya omboh membuka injap bola ini seberapa hampir dengan bahagian atas strok omboh yang mungkin. Disebabkan oleh geometri semula jadi aci engkol, kurang torque diperlukan untuk membuka injap jika ia berada seberapa hampir dengan kedudukan pukul 12 yang mungkin. Walau bagaimanapun, jika pengedap omboh dan silinder tidak sempurna dan udara boleh terlepas, maka injap perlu dibuka lebih lama. Ini akan mengurangkan kecekapan secara besar-besaran atau bahkan menghalang enjin daripada berfungsi. Aspek lain yang perlu dipertimbangkan ialah pemampatan yang disebabkan oleh omboh bergerak naik di dalam silinder, yang penting untuk kecekapan enjin pembakaran sebenar tetapi boleh menyebabkan masalah pada enjin udara ini. Kerana jika lejang mampatan menghasilkan tekanan yang lebih tinggi daripada tekanan bekalan, ia hanya akan mengepam udara kembali ke dalam tangki bekalan dan akan menjadi pemampat mini, bukannya enjin. Sekarang, kerana enjin ini hanya menggunakan udara, anda mungkin tertanya-tanya, kenapa saya memotong sirip penyejuk pada silinder? Sebenarnya, apabila saya akhirnya menggerakkan enjin dengan karbon dioksida cecair, pengembangan gas bertekanan tinggi boleh menyebabkan penurunan suhu yang besar, sama seperti tin aerosol menjadi sejuk apabila anda menyemburnya. Oleh itu, sirip-sirip ini sebenarnya untuk memanaskan silinder yang sepatutnya membantu gas mengembang dan diharapkan dapat meningkatkan prestasi. Jadi, dengan omboh dan batang penyambung dipasang pada aci engkol, silinder boleh dipasang dengan sambungan berulirnya dan o-ring kecil bersama berbola galas 3 mm boleh dimasukkan ke dalam kepala silinder untuk membuat injap masuk. Jadi, dengan enjin yang telah dipasang sepenuhnya, ia boleh dipasang pada pelekap khas dan kipas besar akan bertindak sebagai roda tenaga. Kemudian, dengan bekalan udara termampat disambungkan ke kepala silinder, adakah ia akan berfungsi? And as mentioned earlier in the video, the whole build of my CNC Tidak juga. Tetapi inilah sebabnya silinder itu berulir ke dalam kotak engkol. Dan dengan memutar silinder, kita boleh melaraskan pemasaan injap masuk. Jadi jika silinder diturunkan, injap akan terbuka lebih awal dan tertutup lebih lewat. Tetapi jika ia terbuka terlalu awal, enjin akan backfire. Walaupun selepas beberapa kali cuba melaras masa injap dengan teliti, ia masih tidak dapat berfungsi. Jadi saya memutuskan untuk menyuntik sedikit minyak mineral ke dalam pot exhaust yang nampaknya sangat membantu. Dan dengan beberapa pelarasan kecil pada masa injap, ia nampaknya masuk ke satu julat kuasa yang pelik. Namun, saya perlu cari cara untuk mengunci ulir silinder setelah saya jumpa kedudukan yang optimum. Kerana kilasan elastik dalam tiup tekanan perlahan-lahan mengubah masa injap. Tapi saya sangat berpuas hati dengan prototipe pertama ini kerana saya telah belajar banyak sepanjang proses pembuatannya. Dan, seperti yang saya sebutkan tadi dalam video ini, keseluruhan pembinaan mesin CNC saya telah didokumentasikan dengan lebih terperinci di saluran kedua saya, TeamStation. Jadi, jika anda berminat untuk melihat kandungan tambahan lain yang saya telah sediakan, sila pergi dan lihat serta langgan. Terima kasih kerana menonton.